Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ya alamin. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, pengerusi Masjid Al-Amin Sungai Dua, seluruh idul kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, andin, kawan-kawan sahabat-sahabat yang lama tak berjumpa. Hari ni alhamdulillah dapat sampai semula ke masjid ni. Saya ingat lama dulu, lama dah tuan-tuan, tak ingat dah bila kena sekali ikut. Alhamdulillah, dan kembali lagi ke masjid ni. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Hari ni tak pakai serban, selalu duk biasa ceramah pakai serban. Mereka naik kereta, bawa kereta, mereka bawa kereta lain, serban duduk dalam kereta lain. Ni pakai kopiah ni rasa saya jarang kuliah pakai kopiah. Rasa pelik sikit, janggal sikit. InsyaAllah. Baik, Allahumma salli Muhammad. Kita berada pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Istimewanya berapa hari ini? Ini malam ke-8 lah ni. Malam 8. Esok kita masuk malam Arafah. Esok kita masuk malam 9 Zulhijjah, hari Arafah. Tuan-tuan boleh mai duduk dalam majlis ilmu malam ni, kira terbaik lah, kira paling baik lah. Sebab Nabi SAW sebut, ma min ayyam amalus salihan ahabba ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan pada hari-hari, pada mana-mana hari, yang lebih Allah cintai melebihi daripada hari ini, hari-hari ini, yakni hari 10 kata Nabi, iaitulah 10 awal Zulhijjah. Tuan-tuan jangan pandang hari ni hari biasa. Tuan-tuan ingat tak hari tu waktu 10 malam terakhir macam mana kita pulun? 10 malam terakhir itu ni, 10 malam Ramadan, macam mana kita pulun malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tu. Malam ni macam malam 27 ni. Betul lah. Malam 10 akhir Ramadan, tuan-tuan selang malam 21, 23 kita duduk cari malam ganjil. Tapi hari ke-10 ni tak ada hari ganjil, tak ada hari genap. 10 tu semua amalannya dipandang Allah, dikasihi oleh Allah. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Kalau kami keluar berjihad fi sabilillah, boleh challenge tak amalan yang kami buat pada 10 hari ni? Macam tuan-tuan buat ni ya? Kata Nabi, wala jihadu fi sabilillah. Walaupun orang keluar jihad fi sabilillah, tak boleh lawan amalan yang dilakukan pada 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah, illa rajulun
kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' bidzalika syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad fi sabilillah dan dengan nyawanya, dengan hartanya, dan tak balik-balik lagi lepas pada tu. Maksud syahid. Orang syahid saja boleh challenge amalan tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Nak main majlis ilmu tadi, kita ambil wuduk kat rumah, kita bersiap, kita berjalan mai ke masjid, naik motor mai, naik kereta mai ke masjid, kemudian masuk mai ke masjid, kemudian tuan-tuan langkah kaki kanan, tuan-tuan semayang sunat tahiyatul masjid, tuan-tuan semayang qabliyah tadi, tuan-tuan semayang maghrib berjemaah tadi, tuan-tuan semayang ba'dah tadi. Semua tu amalan yang kita buat yang sikit tadi ni itu dipandang besar lebih lagi daripada hari-hari yang tuan-tuan duk buat di luar daripada 10 hari bulan Zulhijjah ni. Hebat dah. Hebat lah tuan-tuan. Faham tak ni? Hangguk pun tak, geleng pun tak ni. Tu nak abang kata subhanallah Syekh Muhammad, besarnya amalan yang kita buat pada 10 hari ini. Dan salah satunya ialah kita duduk dalam majlis ilmu lah. Tahniah dan syabas lah. Tahniah dan syabas kepada kita. Dan bila kita nak masuk dekat-dekat dah, masuk malam ni, malam besok, malam hari ni, esok dah 8 hari bulan. Lepas tu masuk 9 hari bulan. Masuk pula malam besok, malam ni, malam esok, tuan-tuan menjengah masuk ke hari Arafah. Hari Arafah pula istimewanya, Masya Allah. Yang Nabi SAW cerita tidak ada hari yang doanya dimakbulkan oleh Allah seperti mana hari Arafah. Hari Arafah, hari makbul doa. Hari Arafah, hari para sahabat kita yang buat haji berimpun dekat dekat padang Arafah kita kat sini. Kata Nabi SAW, puasa hari Yaumul Arafah, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, yukaffiru sanatain, diampunkan dosanya 2 tahun. Tuan-tuan, puasa Ramadan hari itu, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang sebelum. Tuan-tuan, puasa lusa ni, lusa. Tengok. Ini nak reconfirm esok berapa bulan? Apa ni, tahu ke tak tahu ni? Saja nak dengar suara dia bercakap sikit. 9 hari bulan puasa, Salih Muhammad, yukaffiru sanatain, akan diampunkan dosanya 2 tahun. Allati qablahu wallati ba'dahu, setahun sebelum, setahun akan datang. Oh subhanallah tuan-tuan. Jadi azam kita untuk kita buat puasa pada hari Salih Muhammad Arafah. Habis hari Arafah, masuk hari ke-10. Hari ke-10 tuan-tuan, dia panggil Yaumun Nahar, hari Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Adha. Hari raya korban kita panggil. Setiap daripada kita kena ada azam untuk melaksanakan ibadat korban. Niat kena ada. Setiap daripada kita ni, dia boleh buat ke, dia tak boleh buat pada waktu tu, dia punya kemampuan ataupun tidak, tu cerita nombor 2. Tiap-tiap tahun kena ada azam nak buat ibadat korban. Korban ni bila bermula dia? Bermula korban ini tuan-tuan ialah pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman Habil Qabil, anak Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27, watslu alaihim nabna Adam bil haqqi id qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad ke atas mereka itu berkenaan berita 2 anak Adam, anak Nabi Adam, dengan kebenaran, di mana keduanya melaksanakan ibadat korban, lalu diterima korban salah seorangnya dan tidak diterima korban yang lagi satu.
Qabil lalu berkata, nescaya aku akan membunuh kamu. Sesungguhnya Allah, lalu sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya Allah hanya menerima dari kalangan orang yang bertakwa. Kisah ni, kisah yang mula-mula sekali perintah korban ini ialah kepada Habil dan Qabil. Habil dia ada saudara kembar dia perempuan, tak berapa cantik. Qabil ada saudara perempuan dia cantik. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Allah perintahkan Habil kahwin dengan saudara perempuan Qabil dan Qabil kahwin dengan saudara perempuan Habil. Tetapi Qabil dia tak berkenan, dia tak suka pasal yang dia nak kahwin tu tak berapa cantik macam adik dia ataupun kembar dia tu. Dulu waktu tu lahir keluar sepasang supaya boleh berkahwin di antara satu sama yang lain. Lalu subhanallah, Allah perintahkan mereka untuk buat korban. Itulah korban, perintah korban yang pertama. Habil, Allahumma salli Muhammad, dia Qabil pemilik kebun dan Habil pula pemilik sallallahu alaihi Muhammad binatang ternak. Habil sallallahu alaihi Muhammad bawa mai kibas yang besar, kambing kibas yang besar untuk dia buat korban. Sedangkan Qabil bawa mai, dia pemilik kebun, dia buat mai, dia bagi juga, dia bagi hasil tanaman dia buruk dan tak elok sallallahu alaihi Muhammad. Maka waktu tu disambak Allahumma salli Muhammad kilat menandakan penerimaan kepada binatang ternakan tadi oleh Habil tadi ni. Sallallahu Muhammad menandakan Allah terima, dan lagi satu tidak diterima. Bila tak diterima, dia terus juga dan akhirnya bawa kepada membunuhnya Habil. Tapi Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, di hujung ayat tu Allah kata apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada kalangan orang yang bertakwa sahaja. Dalam ayat ni kita faham apa di hujung ayat tu? Allah cerita pada kita ni tentang Habil dan Qabil tu nak beritahu bahawa dalam buat korban atas perintah Allah ni, ada korban yang Allah terima, ada korban yang Allah tak terima. Tapi ceritanya Habil dan Qabil dua-dua buat korban. Siapa suruh buat korban? Allah perintah untuk buat korban. Dan dia buat korban tu, dia buat korban tu. Dan Allah terima korbannya Habil, Allah tak terima korbannya Qabil. Pasal Allah hanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban, menerima daripada orang-orang yang bertakwa sahaja. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri orang bertakwa? Mari kita tengok. Dan tuan-tuan nak buat apa-apa amalan, nak harap Allah terima amalan itu, kita ni termasuk dalam kelompok orang bertakwa. Cuba kita susun akronim daripada perkataan takwa tu sendiri. Nak kenal kita ada ciri-ciri orang bertakwa tu, kita semua buat korban ni. Dan Allah tak terima melainkan korban orang bertakwa saja. Pertama, maksud taubat. Orang yang bertakwa, orang yang banyak taubat dia. Nak jadi orang bertaubat, dia kena rasa berdosa. Lepas tu ada beza dia antara tahu kata dosa dengan rasa berdosa. Macam tuan-tuan tengok, nak bagi mudah faham lah. Macam tuan-tuan tengok berita orang perempuan tak pakai tudung. Dia baca berita, dia tak pakai tudung. Orang lelaki-lelaki tengok orang perempuan tak pakai tudung, dosa tak? Dosa je. Dosa apa? Orang perempuan pakai tudung, orang perempuan tak. Dia tak pakai tudung, dosa dia lah. Kita tengok dia tak pakai tudung, dosa tak? Dosa lah. Cumanya bila kita tengok tu, kita berasa tak kita sedang buat dosa? Tak tahulah jenis orang Sungai Dua kalau tengok berita tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, macam tu. Tak ada lah tuan-tuan.
kita sampai satu tahap, kita tengok benda dosa, kita dah tak rasa berdosa lagi dah. Sebab tu Allah sebut kaitan di antara orang yang diperintahkan untuk bertaubat, Allah akan sebut perkataan iman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman. Pasal apa Allah tak kata ya ayyuhal muslimun? Antara orang Islam dengan orang beriman, siapa lagi banyak buat dosa? Faham tak beza di antara orang Islam dengan orang beriman ni lagu mana? Orang Islam belum tentu dia beriman, tapi orang beriman sudah pasti dia Islam. Ada tak orang Islam tak sembahyang? Ada tak orang Islam zina? Ada orang Islam minum arak? Ada orang Islam buat benda-benda dahsyat-dahsyat tapi nama dia Islam? Ada? Tapi kalau dia beriman, dia mesti sembahyang. Kalau dia beriman, dia mesti puasa, dia mesti buat ibadat, dia mesti tinggal benda maksiat. Jadi kalau nak bandingkan dia antara orang Islam dengan orang beriman, agak-agak yang mana lagi banyak dosa? Ini faham tak faham soalan ni? Pasal apa orang Sungai Dua ni tanya tak mau jawab tau? Lihat ni. Jadi kalau kita faham, Allahumma salli Muhammad, orang yang banyak terjebak ataupun dia lebih cenderung untuk buat dosa ni ialah orang yang tak kuat iman. Sebenarnya Nabi SAW sebut, tidak seorang itu berzina melainkan pada waktu dia tidak ada iman, tidak seorang itu mencuri melainkan waktu tu dia kurang iman dia. Maksud kita akan buat dosa bila iman kita tengah melemah. Bila iman kita tengah kemuncak, kita tak buat dosa tu. Waktu iman kita tengah lemah tu lah nak buat benda-benda tak elok ni. Maka patutnya Allah kata ya ayyuhal muslimun lah, wahai orang Islam, tubu ilallah, bertaubatlah kamu. Tapi tak, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Pasal apa orang beriman? Pasal hanya dengan iman saja kita akan merasa berdosa. Dengan iman itulah buat kita rasa berdosa. Seorang lelaki masuk jumpa Nabi SAW tengah duduk menyampaikan tazkirah. Tiba-tiba ada seorang lelaki masuk dalam masjid. Dia masuk celah-celah orang pi depan Nabi. Nabi tahan daripada jauh. Nabi kata, kamu nak tanya tentang al-birru dan al-ismu, betul? Al-bir itu masuk kebaikan, al-ismu itu masuk maksiat, jahat. Dia kata, betul Rasulullah. Minta fatwa pada hati kamu. Minta fatwa daripada hati kamu sendiri. Jangan minta fatwa pada orang. Minta fatwa pada hati. Kamu nak kenal mana baik mana buruk, tanya diri, tanya hati. Tanya lagu mana? Rasa kebaikan itu bila kamu buat, kamu jadi tenang dengan dia. Nak tahu kata benda baik, buat tu berasa tenang aja. Ni macam duduk dalam kuliah ni, berasa tenang. Tenang. Betul tak? Tenanglah baru 10 minit. Cuba 2 jam tengok. Buat senok perut start betul lah boleh. Macam tu lah. Benda baik, memang sifat benda baik tenang aja. Tapi maksiat, sifat kepada maksiat, dia rasa gelisah. Hatinya merasa gelisah. Nombor 2, dia benci perbuatan itu dilihat oleh orang. Kalau dia buat maksiat, dia takut orang tengok, dia sembunyi-sembunyi. Itu tanda maksiat. Yang ketiga, walaupun orang kata dia betul, tetap hati dia rasa gelisah. Tak apa, ini semua orang pun buat lagu ni ya. Alah, bukan hang seorang tu buat, depa tu pun buat juga. Alah, ni hang muda-muda lagi, nanti hang tuan-tuan hang taubatlah. Walaupun kawan tu betul dia, tetap hati dia rasa gelisah. Itu tanda kata benda tu benda maksiat. Tapi nak rasa benda maksiat ni tuan-tuan, dia lagu mana? Bila iman dia tengah fresh, iman dia tengah kuat, getak dosa tu berasa kuat. Sebab tu para sahabat kata, dia kata kami ni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila terbuat satu dosa ni berasa macam gunung nak jatuh timpa kami tu, berasa macam besar sangat tu, macam benda nak timpa kami tu, punya takut. Sedangkan orang munafik di kalangan kami, bila dia buat dosa, dia berasa macam lalat hinggap ke hidung dia, lalu dia buat begini. Itu tanda orang iman tak ada. Iman kuat, getak dosa tu kuat. Sebab tu rasa berdosa, lagi kuat iman dia, lagi dia bertaubat atas dosa-dosa dia.
Tuan-tuan, sebab tu Allah kata apa? Wahai orang beriman, hanya dengan iman saja dia mampu berasa berdosa dan dia banyak bertaubat atas dosa-dosanya. Jadi syarat orang bertakwa yang pertama ialah orang yang sentiasa berasa berdosa dan dia sentiasa bertaubat atas dosa-dosa yang dia lakukan. Pertama. Yang kedua, qanaah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia punya sifat qanaah. Qanaah ni apa? Dia berasa cukup dengan apa yang ada kat dia. Lawan kepada qanaah, semua tak cukup. Semuanya sempit, semuanya sikit. Orang lain semua lebih, aku tak ada. Pasal apa dia dapat, aku tak? Susah hati dengan rezeki orang lain. Itu orang yang tidak ada qanaah. Sebab tu perasan bila kita buat korban, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Nah, korban ni sebenarnya bukan daging tu untuk kita. Allah sebut sallallahu alaihi wasallam Nabi apa? Allahumma salli ayat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah maka daging dan darah korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Ingat ni elok ni. Bila kita nak buat korban ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ni nak bawa kita jadi orang takwa ni. Bila kita buat korban ni, kita kena faham pasal apa kita nak buat korban. Pasal passion kita ni, kalau kita tak faham, kita selalu kita buat atas benda kita faham. Pasal apa sembahyang duha? Oh, aku murah rezeki. Pasal apa sedekah? Oh, nanti ikut lagi lebih kaya. Pasal apa bangkit qiyamul lail? Oh, saya ikut Allah pandang dapat maqam mahmuda, Allah makbul segala doa. Pasal apa pergi sembahyang jemaah? Oh, saya dapat 27 kali ganda. Kita selalu buat ibadat pasal kita faham, kita tahu apa hasil daripada apa yang Allah janjikan pada kita atas ibadat tersebut. Benda yang kita tak tahu selalu kita tak buat. Ni pasal apa hang sembahyang tu? Kita aku pun tak tahu. Selalu kalau benda kita tak tahu, kita takkan buat. Tu sifat kita ni, jenis orang ibadatnya seorang saudagar, kata Imam Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan, korban ni pun sama. Pasal apa tuan-tuan buat korban? Nombor satu, pasal nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi kat kita sepanjang tahun. Sepanjang tahun ni apa nikmat tuan-tuan dapat? Nikmat material, nikmat non material. Ada 5 senarai nikmat ulama susun kat kita. Nombor satu dia panggil nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah. Apa maksud nikmat fitriyah? Nikmat fitrah yang Allah bagi kita, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, anggota, semua ni Allah bagi kita ni. Percuma aja tak apply pun. Waktu dulu tak tahulah isi borang, tengok mata nak 2 nah, telinga nak 2. Lepas tu hidung 1, lubang hidung 2. Tak ada tik, Allah bagi kita elok sempurna aja tanpa perlu kita minta pun. Namanya nikmat fitriyah yang wajib kita syukuri. Yang keduanya nikmat sallallahu alaihi Muhammad, nikmat alamiah. Nikmat alamiah ni nikmat yang Allah bagi dalam bentuk alam, angin, udara, tanah, pokok-pokok, hujan, sungai. Benda yang kalau tak ada dia, kita tak boleh hidup. So Allah bagi free kat kita. Ni udara dua hirup nafas ni. Boleh bayang tak kalau Allah kira 1 minit berapa kali, berapa cas, berapa ringgit, berapa 1 jam, berapa, mana ada jenuh nak bayang kita ni. Free Allah bagi kita ni. Udara nikmat, dia panggil nikmat alamiah. Yang ketiga nikmat Sayyid Muhammad, Allah Sayyid Muhammad, nikmat ikhtiyariyah, ikhtiar. Nikmat ikhtiyariyah, nikmat yang kita dapat daripada usaha yang kita buat. Kita pergi kerja, kita dapat gaji. Kita
Lagi apa? Saya cuma kita pergi menyangkui tanam pokok, ditumbuh pokok, tumbuh buah, hasil kita ambil. Kita pergi Ustaz Muhammad buatlah benda-benda apa, hasil tuan-tuan dapat tu. Dia panggil nikmat atas ikhtiar yang kita buat. Habis tu nak syukur apa? Kan kita ikhtiar buat. Walaupun kita ikhtiar buat, namanya seperti kita buat, tapi hakikatnya Allah yang bagi. Ada aja orang tanam pokok tapi tak ada buah. Betul ni? Ada aja orang kerja tapi tak dapat gaji. Ada orang pergi invest tapi tak dapat apa, kena tipu, scam, macam-macam lah. Maksudnya walaupun pada zahirnya kita buat, tapi hakikatnya Allah yang bagi, maka wajib kita syukuri. Yang berikutnya, nikmat diniyah, nikmat agama. Nikmat agama ni, kalau kita tak ada agama, nikmat Allah bagi kat kita ni tuan-tuan, buat apa pun tak ada nilai. Sedekah pun Allah tak pandang, RM1 pun tak ada apa, sekupang pun Allah tak pandang. Ni dengan nikmat diniyah, agama yang Allah bagi kita ni, buat apa semua jadi pahala yang nanti boleh kutip masuk syurga. Tuan-tuan kaya ke, tuan miskin ke, tuan-tuan duduk dalam nikmat, duduk dalam musibah ke, semuanya dapat kebaikan di sisi Allah. Pasal apa? Pasal ada din, pasal ada agama. Yang berikutnya namanya nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah ni maksud nikmat benda akhirat, benda haban akhirat, pahala syurga, pahala syurga, bidadari, nikmat Ustaz Muhammad, telaga Kautsar, semua nikmat-nikmat yang tuan-tuan akan dapat di akhirat, yang tuan-tuan dapat peluang untuk buat siap-siap kat dunia ni. Bila semayang dapat pahala-pahala, nanti dapat kebaikan kat akhirat. Kalau tuan-tuan tak dapat nikmat kekuatan untuk semayang ni, tak ada. Ni ada aja orang duduk dekat sini tepi masjid, tuan-tuan boleh main masjid semayang, duduk sebelah masjid tak main. Pasal dia tak dapat nikmat ukhrawi kat dia. Dia tak dapat taufik, dia tak dapat hidayah. Ni Ustaz Muhammad. Maka tuan-tuan, dia panggil nikmat. Dan semua nikmat tu tuan-tuan dapat dalam tempoh setahun ni. Setahun ni. Nikmat fitriyah, mata serah elok, tangan boleh angkat, kaki boleh jalan setahun ni. Tuan-tuan cuba nilai berapa ringgit nilai biji mata kita tu. Tuan-tuan cuba nilai berapa ringgit nilai tuan-tuan boleh berjalan tu. Ada kawan kita duduk rumah dia terbaring, tak boleh habis mana, tak boleh buat apa. Makan pun kawan kena suap. Faham tak? Nikmat alamiah. Ada kawan kita ni nak ni napas tak boleh, kena pakai gas oksigen. Kita dapat free je. Nikmat ikhtiariyah, gaji tuan-tuan dapat tiap-tiap bulan. Sebulan 2,000, 3,000. Kalau 2,000 sebulan kali 24, dua ada 48,000, dua ada 12, dua ada 24,000 tuan-tuan dapat setahun. Allah minta RM800 hujung tahun buat korban. Kita kata tak ada. Nikmat din, agama kita paling besar sekali, mana ada nilai. Allah minta hujung tahun buatlah korban sikit, tak ada. Tu nak abang berkira suruh dengan kita, dengan Allah ni. So kita faham pasal apa kita kena buat nikmat, pasal apa kita kena buat korban ni. Pasal nak balas, nak syukur nikmat sepanjang tu yang macam-macam Allah bagi kat kita. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim AS buat korban, Allahumma salli Muhammad, di hujung ayat tu Allah sebut apa? Allahumma salli Muhammad. Allah kata, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Waktu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk bismillah Nabi Ismail AS, kemudian Allah gantikan dengan kibas yang besar tu. Kibas tu tahu mai pada mana? Kibas yang besar tu yang menggantikan Nabi Ismail AS bila Nabi Ibrahim nak sembelih tu. Kibas tu Habil buat dulu ni. Kibas yang Habil buat tu, yang itulah disimpan dan akhirnya menggantikan Nabi Ismail AS. Tu kisah dia. Lalu subhanallah, Allah kata apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya hal tersebut merupakan ujian yang jelas dan nyata. Ujian ini kalau tukar pergi bahasa kita ni tuan-tuan, macam exam lah. Test. Exam. Ni Ustaz Muhammad. Mai mengaji sepanjang tahun, ujung tahun depan nak naik tingkatan berikutnya, tahun depan dah habis habis darjah 6, nak naik tingkatan 1, kita ada exam.
Allah bagi kat kita exam tiap-tiap tahun namanya korban. Exam yang kita semua orang Islam lalui namanya korban. Tiap-tiap tahun lalu exam tu. Exam tu, ingat tak kisah Habil dan Qabil tadi ni? Habil Allah terima, Qabil Allah tak terima. Dua-dua masuk exam. Habil lulus exam, Qabil tak lulus exam. Tapi dua-dua pun masuk exam. Kita yang masuk exam ujung tahun yang namanya korban, pada 4 hari ni, program 4 hari exam ni, hari ke-10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah ni, 4 hari ni, siapa yang masuk exam tu belum tentu Allah terima. Ada orang yang pas lulus, ada orang yang tidak lulus. Tapi paling tidak depa dua-dua masuk exam. Kita yang tak masuk kira tak mai langsung pi exam tu. Tak pi terus. Bukan cerita pas tak pas. Dia exam tak masuk. Faham tak faham ni? Macam mana nampak macam marah masing-masing ni? Macam tak puas hati masing-masing tengok. Ni risau kita tengok. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak? Kita cerita tadi, kalau Nabi Ismail, kalau Habil dan Qabil buat korban, sallallahu alaihi Muhammad, Allah cerita tentang korbannya Qabil itu Allah terima, korbannya Habil itu korbannya Habil itu Allah terima, korbannya Qabil itu Allah tak terima, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, depa masih buat korban. Tapi kita yang langsung tak buat korban ini, macam mana nak harap Allah terima? Jadi tuan-tuan, Allah Muhammad, maka kena usahalah untuk buat korban. Sebab yang pertama tadi ialah untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah sebut dalam surah Allah Muhammad, Al-Kautsar, surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah sebut dalam ayat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya telah kami kurniakan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Ulama bahas apa maksud Al-Kautsar itu. Sebagian ulama mufassirin kata Al-Kautsar itu maksudnya telaga Kautsar nanti dekat Yaumul Qiyamah. Sebagian ulama kata antaranya Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar itu ialah nikmat yang sangat banyak. Maka dengan nikmat sangat banyak tu buat apa? Fasalli li rabbika, maka tunaikan salat untuk Tuhan kamu, wanhar, dan lakukanlah korban. Jadi faham kita yang pertama apa? Kita buat ibadat korban itu untuk syukur nikmat apa yang kita dapat sepanjang tahun. Saudara Muhammad, kalau nak kira banyak mana ibadat, banyak mana amalan apa ya, nikmat kita dapat, tuan-tuan, la tuhsuha, Allah sebut dalam Quran, takkan mampu kamu nak kira. Mana? Allah minta apa? 800. Kita kata apa? Tak ada, tak cukup, sagi habis, beralasan. Baik, Allah SWT. Tapi kalau dia buat dah, baguslah buat, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia buat juga, pastikan ibadat tersebut, sallallahu alaihi Muhammad, Allah terima. Macam mana nak pastikan ibadat kita tu Allah terima? Yang pertama, amalan tersebut mesti bersesuaian sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat korban tu, buat bagi ikut sesuai macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kat kita. Antaranya korban itu mesti daripada kalangan al-an'am, binatang ternak. Mana? Jangan duk pi, kalau awal nombor 1 paling afdal unta. Tak kisahlah unta mana.
Dia kata tak tahu lah Ustaz, tahun ni alhamdulillah lah Allah bagi rezeki lebih sikit buat unta lah, cuma tak tahu lah Islam ke dak unta tu. Pasal apa? Unta Cina Ustaz. Cina ke mana ke? Asal unta lah. Kita berhenti Ustaz untuk azan. Kita sambung lagi insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, qanaah kita bincang tadi ni. Bila tuan-tuan faham yang keduanya, pertama tadi kita faham bila kita buat korban untuk salli ala sayyidina Muhammad, mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita ni sepanjang tahun. Banyak nikmat Allah bagi kita ni. Yang keduanya tuan-tuan, kita buat ibadat itu mesti sesuai dengan cara. Kita kena pastikan amalan kita tu Allah terima. Nak pastikan amalan kita tu Allah terima, demailah syarat yang kedua dia, apa ni, daripada takwa, taubat, qaf, qanaah, masa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian demai yang ketiga, wara'. Wara' ni lah yang menjadi penyebab amalan dia Allah terima. Nombor satu, dia buat amalan tu mesti sesuai macam mana yang Nabi SAW tunjuk dekat dia. Kalau tidak, Allah tak terima. Hati-hati. Aku ni hari ni rasa rajin lebih sikit lah, nak semayang maghrib buat 5 rakaat terus lah, senang sikit. Tengah rajin ni, Allah tak terima pasal lebih, tak sesuai dengan syarat. Nak buat ibadat korban, ada 4 hari tu. Hari selajak terawai ke, lepas tu terlebih ke, tak boleh juga, Allah tak terima juga. Walaupun kita ada duit banyak nak buat tiap-tiap hari selama sebulan pun Allah tak terima, dekat 4 hari tu je. Ikut syarat, sesuai dengan syarat. Binatang mesti al-an'am, unta, lepas unta lembu, dan seangkatan dengan lembu kebau. Kemudian bawah pada dia kambing pula peringkat atas sekali namanya kibas, lepas tu kambing biri, lepas tu kambing kencang kita panggil ni kan, kambing yang biasa ni. Kemudian yang warna putih lebih sesuai, lebih afdal. Paling warna hitam paling bawah lah ranking dia. Yang bertanduk dengan tak bertanduk lebih afdal. Yang jantan dengan betina, jantan lebih afdal daripada betina. Yang jantan yang jantan teruna tu, jantan tak pernah kahwin lagi, tu lagi afdal daripada yang belum dah kahwin dah. Betina yang dah beranak, yang tak beranak lagi lebih afdal. Itu semua dia ikut, ada petunjuk daripada Islam, petunjuk pada syariat. Ikut yang tu. Jangan duk pi ubah. Faham tak? Semua itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah ikhlas. Buat amalan tu mesti ikhlas. Lawan kepada ikhlas ni dia syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu bila kita buat amalan ni, nak pastikan Allah terima. Sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ada riak, tak boleh ada ujub, tak boleh ada sombong, tak boleh ada takabbur. Sebab tu saya selalu sebut, tak mana saya ceramah saya selalu sebut ni. Yang duk pi posing dengan lembu tu buat apa? Dah sungguh saya duk cari sebab pasal apa. Tuan-tuan yang ambil gambar dengan lembu tu pi posing buh dalam Facebook tu, cuba ceritakan saya pasal apa. Ni. Dia kata buat kenang-kenangan Ustaz. Kenang-kenangan apa dengan lembu tu? Kalau tuan-tuan ambil gambar keluarga, tahun ni baju merah semua, tahun ni baju biru semua, tahun ni baju apa, mengikut pegangan politik masing-masing pada tahun tersebut lah. Contohlah kan. Betul, tak apalah, kenang-kenangan keluarga kita okey lah. Yang lembu tu nak buat apa? Dia ambil gambar, siap suruh kawan dia, tolong ambil video tunjuk Ustaz. Kawan dia pun mai panggil anak-anak, mai pegang kepala lembu ni, gosok kepala lembu ni kan. Lepas tu cakap dengan lembu lagi, jangan lupa nak muka ni, ni anak saya ni, jangan lupa ni, kami pak-pak beranak ni. Lembu tu pun dia subtitle kat bawah tu, bodoh apa kawan ni. Cakap saya kata saya tak tahu pasal apa nak kena pergi ambil, nak pergi post, okey kita post. Apa tujuan media sosial ni? Tujuan Facebook ni untuk berkongsi apa yang kita ada, kita nak kongsi dengan orang supaya orang lain pun tahu. Tapi dalam bab ibadat, apa tujuannya bila orang lain tahu?
Apa manfaat kita dapat bila kita buat satu ibadat dengan pengetahuan orang? Faham tak? Tuan-tuan semayang tadi ada, tuan-tuan siapa tadi semayang buat live TikTok ada? Baca kat depan tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, suara dari syurga. Kau tulis. Tengok berapa orang tengok ni semua. Dia ada orang komen kat bawah tu mah, tengah semayang pun buat live. Dia pun sakit hati, dia buat geram. Kita buat ibadat, kita cerita ke orang pun, semayang kita ke, puasa kita ke, apa ke, kita boleh cerita ke orang, kita semua pasal kita tahu yang bukan ada siapa boleh bagi pahala ke kita pun. Betul kan? Orang puji pun tak ada apa, orang kata pun tak ada apa, orang apa pun tak ada apa. Kita buat ibadat semua kat Allah saja. Habis tu pasal apa korban nak kena tunjuk kat orang? Pasal apa lembu tu nak tunjuk kat orang? Pasal apa sembelih tu nak cerita kat orang? Pasal apa? Yang sakit hati lagi bila dia pemain pula. Dia pergi buat video dia pemain pula, tak pemain tu. Lembu panjat, lembu kepala naik bas. Dia buat subtitle kat bawah tu, dia kata apa? Lembu tu tengah panjat bas tau. Dia buat apa? Bawa pilah tak mana pun, nanti lepas hari hantar saya balik. Dia buat gambar lembu duduk atas pokok 3-4 ekor apa semua ni. Pesan kat kawan dia jangan turun dah, lepas hari ni kita turun. Dia buat benda main-main, padahal benda tu tahu apa? Benda tu ibadat kita ni. Ini urusan ibadat kita ni. Korban kita, urusan ibadat kita. Kalau orang pemain agama kita, kita marah. Ni kita ada pemain agama kita sendiri ni. Ya dah. Ikhlas. Sallallahu Muhammad. Betul je. Tak usah tunjuk ke orang tak apa Ya, tak ada siapa minta tahu. Tak apa tak ada rugi sikit apa pun Dia kan. Tapi janganlah sampai kat borang korban masjid tu pun tuan-tuan tulis hamba Allah tak kenal jenuh kau duduk cari siapa pula ni nak telefon lagu mana ni, duit tak bayar ni. Dia boleh tu buatlah nama, bukan niat kita nak tunjuk siapa, tapi dah nak kenal buah nama okey lah. Tapi yang duk post kat media sosial apa semua tak payahlah kot. Tak payahlah abang, saya tahun ni alhamdulillah lah buat satu bahagian korban tak sedut abang lah, orang pun tak heran nak tahu Ni lah. Macam tuan-tuan bayang ni, alhamdulillah saya dah selesai sembahyang maghrib. Kawan tu komen kat bawah, aku tak tanya apa yang biar abang buat apa. Betul lah, tuan-tuan, kerja ni benda ibadat kita, biar Allah sudah lah bagi kat kita. Takut lagi dia rosakkan pahala kita. Nah. Macam tuan-tuan lah duk main ulang-alik masjid. Pergi kerja, balik kerja, mandi kelang kabut, cuba main masjid. 5 tahun, 6 tahun dah duk buat kerja tu. Balik kerja pergi masjid, sembahyang jemaah dengar kuliah. Lagi balik dah pukul 9 10 malam dah. Lepas tu esok main lagi masjid. Kita duk buat kerja ni 5 6 tahun dah. Kita dah tak rasa apa dah, itu biasalah. Bukan dah rasa apa. Tuan-tuan duk main masjid tu rasa apa? Tak ada apa, bukan ada apa. Benda biasa dah, benda duk buat selalu. Balik kerja letih ke, penat ke, balik kerja sehari, mandi, tukar baju, pun pergi masjid. Maghrib Isyak kita kat masjid. Tiap-tiap hari dah 5 tahun, 6 tahun dah. Sampai jumpa kawan kita dulu duk kerja sekali kita. Dia kata, duk mana ni? Sungai Dua. Tu masjid kat masjid Alami tu. Betul. Dia kata, banyak program masjid tu hang duk pi. Aku tiap-tiap hari aku pi. Ui. Betul. Tu ya. Tiap-tiap hari hang pi. Ui. Dia buat begitu kita. Awaknya kita, aku tak boleh buat terang. Hang kerja mana? Kerja Tanjung. Kerja Tanjung. Lepas tu balik kerja ambil pukul berapa? Kat pukul 6, 6.30. Lepas tu hampir masjid lagi. Hui, dia buat begitu. Kita ada 3-4 kali hui tu. Kita duk rasa macam, awak yang hui kerap sangat. Dia kata, hang tak penat ke? Hang tak rasa letih ke? Lepas tu hang sampai rumah lagi pukul berapa? Pukul 10 begitu. Hui. Dia kata, aku tak boleh buat terang. Tak sangka sungguh aku tak boleh buat terang. Kita yang 4-5 tahun dah duduk berjalan pimai-pimai dah tak heran. Start kawan kita tu kata lagu tu, esok pergi masjid rasa macam jalan atas angin tu. Nak rasa macam hebat aku ni. Dia kata, ni kalau macam ni di syurga ni. Dia kata, ni syurga mesti Jannatul Naim ni. Kalau tidak pun syurga Firdaus. Tu dia panggil racun kepada pujian. Lepas tu pada apa-apa ibadat kita, tak payah orang tahu tak apa. Pasal apa nak cerita ke orang?
Mayang tak cerita, mayang sunat tak cerita, puasa sunat tak cerita. Benda yang tak melibatkan duit tak berasa nak cerita ke orang. Tapi benda yang kena duit, dia nak cerita ke orang. Lagi besar duit dia, lagi kalau boleh semua satu dunia nak kena tahu apa dia buat. Betul tak? Rumah ayah kita dulu pergi haji. Lalu cerita kat siapa? Ada lah orang kampung adik-beradik dah buat kenduri sikit, betul. Lepas tu balik ni. Orang lain ni tuan-tuan belanja 6,000, 7,000 pergi umrah. Sampai setiap benda apa dia buat kat umrah tu tiap hari semua orang tahu. Dia pergi sini, sekali dia pergi tawaf, sekali dia pergi sa'i, sambil dia tawaf pula dia pergi cerita. Ni kita dah nak sampai ke rukun yang mana ni, lepas ni sekali nak main ni. Betul sauda pula dah. Hajarul Aswad. Ni Hajarul Aswad kat sini ni. Cepat je sampai nak hantar doa, sampai dia tengah duk tawaf tu semua dia buat live. Nak cerita ke orang pasal apa? Pasal dia rasa macam dia bagi duit banyak, dia belanja banyak, lepas tu dia kena dapat penghargaan, appreciation daripada orang. Dia kena ada orang acknowledge ibadat apa yang dia buat. Ni lah, sama dengan korban. Kita belanja 800 senang belanja 800 tu. 800 tahu aku bagi ni. Mesti kena semua orang kena tahu aku bagi 800 untuk aku buat korban tahun ni. Mana tak ada siapa tahu pun tak apa, tak rugi apa pun tuan-tuan. Macam semua senyap, macam kena ya, nampak ya. Dia kata, Ustaz, saya post ni pasal saya nak encourage orang lain untuk buat macam saya. Nabi sebut man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Terus dia Google. Dia pun tanya Chat GPT ni bagi tahu Ustaz hadis ni. Chat GPT pun bagi hadis tu, dia pun post kat situ. Dia kata saya nak tunjuk kebaikan untuk orang ikut, saya nak tumpang pahala dia. Betul ya? Betul lah tu. Tapi kalau nak tunjuk kat orang, jangan hari tu. Tahu pasal apa? Tuan-tuan pergi post hari ketiga korban, tuan-tuan buat sembelih, pergi post kat situ. Masjid pun dah tutup pendaftaran korban dah. Betul tak? Masjid pun dah tutup pendaftaran korban. Dan nak ajak orang buat apa lagi? Orang pun tak boleh nak buat lah. Dia macam dia bangkit pukul 4 pagi, dia bangkit tahajud pukul 4 pagi. Kemudian dia pipu, dia pergi ambil gambar ni sejadah dia. Nampak ujung kaki dia sikit gelap-gelap, apa semua ada cahaya pelan-pelan. Lalu tu dia ambil gambar tu. Alhamdulillah bangun bertahajud pada waktu ini sangat menenangkan jiwa, air mata bercucuran disebabkan oleh dosa-dosa. Apa semua panjang lah dia cerita. Pukul 4.30 pagi, marilah kita bersama-sama bangun bertahajud pada waktu yang penuh dengan ketenangan dan keindahan ini. Pipus nak ajak orang bangkit tahajud, post pukul 4 pagi. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Kalau nak ajak orang bangkit tahajud, post lah pukul 8 malam tadi. Sagi pukul 4 pagi jom lah kita bangkit tahajud. Betul lah. Kalau tuan-tuan nak ajak orang buat korban, bukan pada hari sembelih korban tu, nuawai tu lah. Sebulan sebelum tu, ajak jom kita buat korban dekat masjid Sungai Dua apa. Betul tak tuan? Dia faham tak saya cerita apa ni? Dia sebenarnya bukan dia nak ajak orang buat sangat, dia nak tunjuk apa dia buat. Tu cerita dia. Dia sebab dia tak justify, dia tak jelaskan niat dia. Sebab tu saya kata saya tak boleh nak terima, saya tak boleh nak cari sebab pasal apa nak kena pibuh gambar lembu tu. Lembu tu pun tanya dia balik, pasal apa buh gambar aku? Dia kata hang tak nak kerja ke, dia kata. Melainkan lembu yang rambut dia macam Donald Trump tu, yang tu lain. Dia famous tak? Famous tak famous kena sembelih dah kawan tu. Masuk senarai nak korban pun. Tuan-tuan subhanallah. Jadi itulah cerita dia. Sebab benda tu mengganggu keikhlasan. Dia menjadi penyebab hilangnya pahala amal kita. So apa saja benda yang boleh menyebabkan hilang pahala amal kita, tuan-tuan tak payah buatlah. Elakkan. Nah, dia panggil warak. Warak ni berhati-hati, hati-hati. Ni kalau aku buat jenis segini, jadi pahala ke jadi dosa? Ni kalau aku buat ni segini, pahala aku tu boleh hilang dah. Ni kalau aku tunjuk ni segini, kalau orang puji segini, jadi lagu mana? Kalau aku buat ni jadi lagu mana? Dia warak, dia panggil berhati-hati. Kalau ni kalau kopi ni, kalau aku mati segini orang dah berjani, mati aku ni syahid ke, mati syurga ke, mati neraka ke, mati husnul khatimah, su'ul khatimah. Dia hati-hati, itu dipanggil orang wara'. Jadi taubat, qaf, qana'ah, waw, wara', lepas tu yakin.
Yakin apa? Yakin segala amalan yang dia buat itu Allah pandang. Apa yang dia buat tu ada malaikat yang mencatatnya, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka. Maka dia akan jadi orang yang paling menjaga akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tahu pasal apa kita takut nak buat korban? Pasal kita tak yakin lah. Cuba kita yakin. Yakin lagu mana? Kalau tuan-tuan bagi 800 untuk buat satu bahagian korban, awal Allah tak ganti ke? Siapa suruh kita buat korban? Allah suruh. Kalau kita tunai perintah Allah, takkan Allah nak sia-siakan? Waktu Nabi Ibrahim tinggal hajar dekat tempat yang kering kontang tu, Nabi Ibrahim berhenti tak untuk turis beralih. Isteri dia tanya, wahai suamiku, tinggal kami kat sini ke? Nak pergi mana tu? Tak jawab, turis pi. Wahai suamiku, kamu nak mana tu? Kamu nak tinggal kami sini ke? Tak jawab, turis pi. Wahai suamiku, apakah ini perintah daripada Allah? Dia berhenti, beralih, ya. Kemudian patah balik, pi. Hajar kata, kalau demikian pergilah wahai suamiku, sudah pasti Allah tidak mensia-siakan kami. Allah suruh kita buat korban. Awak nak Allah nak bagi kita miskin kan dengan korban kita buat tu? Ada tak orang buat korban jadi miskin? Saya cerita. Tak tahulah kat ujung tu dulu ni, jalan nak pi Matang Pasir. Ada rumah 2 tingkat tu, kaya dia. Businessman bagus, berniaga. Tapi tahun ni jadi asnaf lah. Pasal apa? Pasal tahun lepas buat korban sekok lembu. Turi lari bankrupt, turi apa? Turi jadi asnaf, tak ada duit dah. Mana ada, tuan-tuan takkan jumpa punya cerita macam tu. Mana? Allah kata Allah ganti dengan tergantian yang terlebih baik. Allah kata Allah ganda 700 kali ganda siapa sedekah. Allah kata, Nabi SAW kata takkan kurang harta orang sedekah. Tapi pasal apa kita tak boleh nak bagi? Pasal kita tak yakin. Kita tak confident dengan janji Allah. Takutlah. Takutlah kalau aku bagi lagi kurang. Tak, memang dia nampak kurang daripada 1000, pergi bagi 800 tinggal 200 lah. Kalau tuan-tuan pergi buat keluar 1000 hujung tu, 800 hujung tu, memanglah banyak. Tapi tuan-tuan bagi RM2 sehari, RM2 sehari, RM2 sehari, RM2 sehari, RM2 tu. Ingat, kita buat korban ni hujung tahun bulan 12 tu. Allah bagi daripada bulan 1 untuk kamu buat perancangan. Tapi kita tak plan, kita tak tahu pasal apa kita nak buat korban. Kita balik tadi ya. Tak tahu pasal apa nak buat korban, untuk siapa kita buat korban. Perintah apa dulu kita tak tahu, kita tak ada plan langsung tu. Main hujung tu bila orang buka channel korban, nama kita pun tak masuk pasal kita memang tak ada perancangan apa. Tak plan pun nak masuk exam. Orang masuk exam belum tentu pas tak pas. Dia tak ada perancangan langsung. Tu Allah sebut, Nabi SAW sebut tadi apa ni? Allah sebut dalam ayat tadi, Allah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allah akan terima hanya daripada kalangan orang-orang yang bertakwa sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dan faham kita bahawa ibadat korban yang kita lakukan ini, Allahumma salli ala Muhammad, ialah untuk menzahirkan kepada Allah bahawa kita ni termasuk dalam kalangan orang yang bertakwa. Kita berusaha untuk jadi orang yang bertakwa. Bila kita tonjolkan usaha untuk jadi orang bertakwa, mudah-mudahan Allah terima yang menjadikan kita kembali orang yang bertakwa. Pasal Allah tidak menerima korban melainkan daripada kalangan orang yang bertakwa sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat sedikit perkongsian daripada saya, manfaat untuk saya dan manfaat kita semua. Saya ucap tahniah dan syabas kepada tuan-tuan yang dah pun telah niat untuk buat korban. Mudah-mudahan Allah terima ibadat korban kita dan Allah menggantikan dengan gantian yang terlebih baik, insya-Allah. Cukup sekadar tu untuk malam ni. Minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi di lain masa ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tuan-tuan balik lagi, ada dekat luar sana saya ada buat jualan sikit, jualan buku-buku saya macam Tuan Imam sebut tadilah. Saya menyusun buku juga. Nah,
pada 30 hari bulan ni di Pesta Buku Kuala Lumpur saya lancarkan majlis, ada pelancaran buku saya yang ke-9. Buku 9. Saya azam setiap tahun saya akan keluarkan satu buku lah. Jadi insya-Allah di bulan 30 bulan ni buku saya yang ke-9. Atau buku yang saya buat jualan, buku Amalan Mengangkat Darjat. Saya susun jadual amal daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Buat jadual siap-siap lah. Pukul 5 pagi nak bangun tahajud, nak baca surah apa, doa apa, semualah. Kemudian kita ada buku Syekh Muhammad. Lambat sangat buku main pun. Bagi syarat daripada tadi. Ni Allah tak tinggalkan kita ni. Kisah-kisah apa ni, orang-orang bertaubat daripada zaman Bani Israel dulu ni. Menarik kisah-kisah dia. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya susun himpunan mukjizat. Gunung Uhud bergoncang, batu batang bagi salam pada Nabi, kayu bakar berubah jadi pedang, serigala bercakap, kambing jantan bersujud pada Nabi, pokok berbicara dengan Nabi, bulan terbelah dua, betis yang patah sembuh berkat usapan Rasulullah, dan sebagainya. Banyak kisah menariklah ni. Ini buku Amalan Mengangkat Darjat saya sebut tadi ni. Ni hidup dalam sunnah. Saya susun amalan Nabi daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Nabi nak pakai baju macam mana, buka baju macam mana, lepas tu nak gosok gigi macam mana, nak tidur macam mana. Banyak perbuatan Nabi daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Saya panggil Al-Hayatu Bis-Sunnatin Nabawiyah, hidup dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat bertanya Rasul menjawab ni Q&A. Dia tercetus daripada buku Anda Bertanya Ustaz Menjawab. Tapi saya ingat langkah bestnya kalau Nabi sendiri jawab. Jadi saya susun hadis-hadis yang cerita seorang lelaki bertanya Nabi, ataupun saya bertanya Nabi. Menariklah Q&A dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Saya buat jualan ni untuk Syekh Muhammad, apa ni, sahabat-sahabat saya yang duduk khidmat lah kepada kami ini untuk program dakwah kami. Kita nak bahagiakan sikit mereka dengan sedikit sagu hati lah. Jadi tiap penjualan tuan-tuan ni, hasilnya saya bahagi-bahagikan kepada kaki tangan yang duduk berkhidmat dengan kita lah, untuk buat kerja-kerja dakwah kita ni, insya-Allah. Dan saya juga buka tabung untuk pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin, madrasah saya dekat Bandar Baru Kedah tu. Kita ada 20 ekar, ada warga emas 98 orang, ada pelajar tahfiz lelaki dan perempuan, ada peratahfiz yang kita menyediakan pengajian secara percuma sepenuhnya. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk biaya, untuk pengurusan, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat menghargainya. Kalau tuan-tuan tak bagi pun tak apa, tak ada masalah, apa sajalah nak kongsi-kongsi. InsyaAllah tak paksa yang tu, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak perhatian. Kita jumpa lagi insyaAllah lain masa ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.